Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni adalah puasa yang ke-25. So dah 25 Ramadan. So kita nak masakkan sekarang pukul 11.30. Kita nak masakkan makanan untuk budak-budak ni. So first ni saya nak buatkan dia orang chicken, ayam masak sup. Second sayur tahu masak air. So kita kupas bawang dulu. Okay, so pernah tak korang ada anak kecil yang tak puasa, so korang kena masakkan dia orang apa menu korang. Tadi kita buat sup ayam je lah, senang. Okay, kupas bawang. Kupas bawang. Menu sup ni senang je. Kalau siapa dah masak dah, senang lah. Kacang goreng je. Sebab dia tidak perlu menggoreng. Okay, so bawang dah siap. Next kita nak cari sedikit carrot. Sebabnya kita kena tambahkan carrot. Sekejap ya, saya cari carrot. Ada tak carrot? So tambah daun seledri, carrot, carrot ada, dengan daun sup. Ada lagi tak daun sup? Ada. So daun sup, carrot dengan seledri. Ya, kita ambil sebatang lah seledri. Okay. So kita nak trim dulu. Untuk seledri ni, pucuk dia tak payah, dah layu. Okay, basuh. Budak-budak pun baru bangun tidur. Padahal ada orang tak sahur pun bangun lambat. Okey, seledri siap. Kita asingkan terus bahagian sayur. Okey, next kita akan buat daun sup. Daun sup kita akan basuh dulu daun sup ni. Ni kena beli lagi ni, takut esok pun nak masak sup juga untuk budak-budak ni. Okey, kita basuh dulu sebab daun sup ni dia kadang-kadang ada pasir kalau dia bagi dengan akar dia tu. So make sure korang basuh bersih-bersih. Macam ada pasir. Waktu korang renyukkan dia macam ni, ni masak koboi ni, waktu potong. Bau dia akan lagi harum lah. Okay, masukkan daun sup. Okay, dan kita rendam. Letakkan garam sikit. Kalau ada kumbang-kumbang nanti dia naik. Okay, next cuci dulu. Dan kita nak proses carrot. Mungkin korang tu dah reti dah buat sup ayam ni, simple je lah. Jadi kalau korang bosan-bosan, tak tahu nak masak apa, inilah menu yang paling simple. Carrot, budak-budak ni suka mengunyah, jadi saya akan potong kecil-kecil.
Dia tak reti makan macam anak makan. Kalau anak makan kan panjang-panjang. Okay. Hari ni kita try potong memanjang. Tengok dia boleh makan ke tak. Selalu saya potong cube. Potong memanjang, nanti dia orang boleh pegang carrot ni. Okay. Carrot pun dah. Okay, sebelum kita racik bawang-bawang ni, kita nak bersihkan dulu. Bersihkan dulu sampah-sampah ni. Supaya tak kena marah. So, masak ni biar bersih lah. So, kita buang sampah. Okey. Okey, dah bersih. First, then kita nak prep untuk sayur-sayuran. Sayur ni adalah sayur tahu campur toge, campur kucai. Kita nak masak air je. Potong memanjang dalam 1 inci ke 2 inci. Okey. Bila dah potong, masukkan dalam bekas. Okey, next kita akan potong tahu. Tahu ni hati-hati, takut dia pecah. Ini juga adalah sumber protein yang bagus. Kita akan potong dia jadi 6 bahagian. Biar dia besar-besar. So, dia akan besar-besar macam ini. Okey. Simpan sama 6 bahagian. Okey, 1. Okey. Tahu pun dah settle. Dia akan jadi macam ini. Dan berbola. Bola ni nak bagi sedap menarik perhatian budak-budak untuk makan. Kalau tak, dia tak nak makannya. Kalau masak mi kan korang potong 2 kan. So yang ni tak payah. Korang basuh. Dah. Biar dia bulat-bulat. Barulah puas hati makan. Tapi kalau anak ramai, korang kena racik lah. Nanti tak cukup. Okey. Okey, last step adalah tauge. Tauge ni ada orang dia suka buang buntut kan. Kalau orang dulu tak payahlah. Tauge sekarang ni tak payah buang buntut. Zaman dulu ingat lagi masa kecil buang buntutnya. Sebab atuk-atuk semua tak makan buntut ni. Buntut toge. Okey. Basuh. Okey, dah. Sekali kan. So, dia akan jadi macam ni lah. Siap dah. Okey, dia punya bahan. Ambil bawang. Potong 2, racik. Okey, masukkan saja. Sebab kita tak menumis pun. Kalau korang menumis, nanti dia berminyak. Saya tu berminyak, dia tak cantik. Tapi bergantung lah. Kalau siapa nak taruh kerang pun boleh, tak ada masalah. Dan kita akan ambil bawang putih. Ketuk macam ini. Okey, dan cincang. Dah. Itu je bahan dia. Mudah kan? Okay, next kita nak
racik bahan untuk sup ayam. Okey, untuk sup ayam sama juga bawang putih, ketuk dan racik. Tepi. Okey, bawang besar, racik. Dia kalau buat sup ayam ni, kalau korang nak kuah dia cantik, clear, jangan blend. Nanti air bawang tu rasa kuah tu macam pelik sikit. Tapi kalau suka buat kuah yang pekat macam soto, bolehlah blend. Tak ada masalah. Okey. Dan ayam kita dah siap. Dah siap prep. So kita nak masak sekarang. Let's go. Okey, so kita nak start mula memasak. Macam biasa, panaskan dua-dua periuk. Okey, bila periuk dah betul-betul panas. Okey, sebelah sini kita nak masak sup ayam. Jadi kita kena letak minyak. Sedikit saja. Yang masak sayur tak payah. Yang masak sayur terus masukkan air. Okay, kita akan ambil air. Terus masukkan. That one untuk sayur. This one untuk ayam kita tumis. Okay, tumis dulu. Sebab nak buat sup ayam. So untuk sayur tak perlu menumis. Just masukkan je sayur kita. Dia memang tak perlu tumis. Kita bagi dia mendidih. Then kita akan masukkan santan dan garam. Air lebihkan. Kalau korang ada seafood, dia lagi sedap. Saya ni kerang ke sotong ke, lagi sedap. Okay. This one sup ayam. Simple je. Tumiskan bawang sampai layu. Tumiskan bawang sampai layu. Untuk kedua-dua masakan, kita akan guna cheat sikit. Cheat dia ialah kita akan letakkan cube hati ayam. Ni terpulang lah. Bagi siapa nak sihat selalu dia tak guna. Dia nak pergi natural, tak payah guna. Nak pakai garam saja pun boleh, tak ada masalah. So bergantung lah sebenarnya. Okay, jangan sampai hangus. Okay, ambil pati cube ayam. Kita akan letakkan satu dalam sup. Dan satu lagi kita akan letakkan ke dalam kita punya sayur. Dan sup ni dah boleh masukkan ayam. Bahagian dada. Dan kalau korang nak ayam tu keluar air dia, boleh masukkan garam siap-siap, 1 sudu kecil. Untuk sayur pun sama, 1 sudu kecil. Lebihkan sikit sebab dia akan banyak kuah. Okey. Gaul ayam ni. Gaul. Dan biarkan seketika. Okey, untuk bahagian sayur pula, korang kena hati-hati menggaul. Kita tak nak kita punya tahu itu hancur. Just mandi-mandikan dia sahaja. Sebab dia akan clear dia punya larutan tu. Kalau ada minyak, dia tak cantik. Jadi korang boleh try lah. Sebenarnya sedap je kalau tumis pakai minyak. Cuma dia akan berminyak lah. Sayur kan kita makan tak nak berminyak.
Okey. Nak bagi ayam dia menyerap bawang. Sementara tu, korang buatlah apa yang patut. Kemas sinki, basuh pinggan. Cuma masak ni kena kemas juga. Nanti penat dah lepas masak. Okey. Ayam kita dah keluar air. So, kita akan masukkan air 1 mangkuk. Okey, masukkan air lagi 1 mangkuk. Okey. Dan kita akan biarkan dia mendidih. Okey. Kita biarkan dia mendidih. Sementara tu, ingat tak tadi kita ada sayur-sayuran yang dah rendam dengan air garam? Korang boleh toskan air tu, bilas balik sayur tadi. Okey, lepas bilas, dan korang boleh masukkanlah semua sayur-sayuran ini. Barulah lengkap protein dia. This one saya tak nak letak asam jawa. Sebab hari tu letak asam jawa, budak-budak ni kata masam. So, banyak cekadak juga ada orang ni. Tak nak makan, dia kata macam ada rasa masam. Masam-masam kalau orang dewasa kan rasa macam sedap kan. Budak-budak dia tak suka. Jadi kita buat hari ni lebih kepada plain. Lebih ke arah plain. Tengok dia makan habis ke tak. Banyak cekadak kan. Okey, gaulkan. Biar kita punya carrot tu betul-betul lembut. Kalau ada tomato boleh letak. Lupa nak beli tomato dah habis. Kalau ada sayur, whatever sayur yang nak letaklah. Nak bagi sihat kan. Contohnya jagung kecil tu ke whatever lah. Okey, cantik kejadian dia ni. Tak payah dah tambah apa-apa. This one still belum mendidih. Kita nak tunggu dia mendidih. Ada orang dia masukkan toge lah. Last sebab dia nak crunchiness dekat toge tu. Tak ada masalah. Kita orang takkan crunchy pun. Sekarang pukul berapa? Kami nak buka nak rasa sikit. Selalu sahur kami tak makan dah. Sahur kami makan lauk je, tak makan sayur. Ni untuk berbuka. Dan budak-budak ni pun suka sayur ni. And fun fact kat sini, toge pun bagus untuk lelaki. Entah. Korang boleh google. Bagus tak? Apa yang bagus ya? Korang boleh komen. Okey, untuk sayur, saya akan pakai santan kara. Lalu kat rumah ni, memang pakai yang segera je. Sebab jarang nak jumpa santan yang pure. Okey, nampak? Dia dah start mendidih. Korang jangan tunggu lama-lama. Bila start mendidih tu dah boleh masukkan santan. Kalau tak berbola tu, dia akan membesar. Bila berbola tu membesar, habislah. Dia akan jadi tamatlah sudah Alkisah kami. Okay, masukkan santan satu. Okay, bila dah masukkan santan satu, hanya tunggu dia mendidih sedikit saja lagi. Dia dah boleh matikan. Hint dia kalau korang noob tak tahu apa, tunggu berbola ni besar sikit. Saiz dia akan 1.5 kali ganda. Wah, Alhamdulillah, sedap. Nampak berbola ni? Cantik. Okay, sup ayam kita. Kenapa kami guna bahagian dada? Satu, budak-budak tak suka bahagian berlemak. Second thing, dada cepat masak. Kalau korang pakai peha, dia lambat sikit lah. Okay. Okay, ni dah boleh matikan. Okay, nampak? Sekejap je masak sayur ni. Semua orang boleh cuba. Ni kalau ada udang. Mantap. Kalau ada kerang. Kita tak nak banyak. Kita tak nak santan tu pecah. Dia dah mendidih. Dah kira okey dah. Okey. Siap. Kita punya ni pun dah siap. Jadi tapi kena kecilkan api. Kita akan didihkan dia selama 10 minit. Sebab kita nak everything betul-betul lembut. Dan tamatlah sudah. Siap dah.
Jom kita close up sikit menu kita untuk hari ni. So, inilah dia sup daging dan juga sayur toge masak santan. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Bye-bye.